Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Kuliah pada pagi ini adalah kuliah tambahan untuk saya berkongsi ilmu dan maklumat berkaitan dengan keadaan baru yang boleh mengganggu kesihatan kita, iaitu dinamakan stres. Stres ini artinya tekanan. Tekanan yang berlaku yang disebabkan oleh keadaan-keadaan baru yang datang kepada kita, dan juga yang boleh berlaku disebabkan oleh perubahan psikologi kita akibat dari persekitaran, dan ia juga boleh berlaku akibat dari sumber kehidupan, sumber pendapatan kita yang sudah terganggu dan sebagainya. Jadi saya nak refer kepada apa yang dikatakan oleh seorang tokoh businessman. Dia mengatakan from turbulence to sustainability. Maknanya daripada, kalau sebagai seorang berniaga lah, daripada keadaan kerisauan, kesusahan, bagaimana kita nak menggunakan keadaan ini supaya kita masih lagi sustain, kita masih lagi bertahan, dan kita rasa tidak terganggu dengan sebab-sebab coronavirus ini. Malah ianya lebih baik boleh datangkan kebaikan kepada kita, walaupun keadaan-keadaan itu kita katakan turbulence, ya. Turbulence ni artinya sedikit gangguan hura-hara, ya. Okey. Jadi kata Philip Kotler ini, seorang pakar marketing, dia kata bagaimana kita nak menukarkan keadaan ini supaya dia menjadi opportunity, peluang, ya, bukan keburukan kepada kita, peluang. Kerana peluang ini dia datang dari vulnerabilities. Vulnerability maknanya kesusahan, ya. Dan akhirnya bila kita combine kedua-dua ini, iaitu peluang dan kesusahan ini, maka kita akan mencapai apa yang dikatakan tahap opportunity ataupun sustainability. Sustainability maknanya sustain, kita lagi masih boleh hidup. Okey, sebelum saya pergi dengan detail, kalau kita lihat ahli-ahli psikologi, kalau berkenaan dengan stres ini sebenarnya tidak agak dekatlah dengan penyakit psikologi, ya. Saya melihat kepada teori Maslow, iaitu membicarakan tentang potensi manusia, pakar psikologi, ya. Kita lihat juga kepada teori-teori behavioris yang dipeloporkan oleh Pavlov, Watson dan Skinner. Mereka juga ada menyebutkan tentang stres. Teori sosial umpamanya, ya, oleh pakarnya seperti Bandura, yang khusus menceritakan tentang teori sosial. Kalau kita baca Bandura ni, apa kajian Bandura ni, memang kita banyak boleh mendapat peluang daripada keadaan-keadaan yang berlaku pada pagi ini. Begitu juga dengan teori kognitif, teori otak, ya, yang pernah disebutkan oleh Kohler ulamanya, dan Brunner serta Gagner dan juga Ausubel, ya, dan akhir Piaget. Kebanyakan mereka ini mencerita membicarakan soal-soal yang berkaitan dengan emosi. Semua mereka ini ke arah itu. Dan akhir sekali teori kemanusiaan. Ini yang banyak sekali membicarakan soal personality, iaitu manusia, seperti Rogers dan juga Maslow. Maslow ini dia menceritakan tentang potensi manusia. Bagaimana kita nak mengubahkan potensi kita daripada keadaan yang huru-hara macam ni kepada keadaan yang lebih baik. Jangan kita melihat pada keadaan yang berlaku. Keadaan yang berlaku tidak boleh kita ubah, tapi kita kena lihat apa dia peluang yang ada di sebalik keadaan itu. Ya, okey. Imam Syafi'i dalam
Nasyid Imam Syafi'i, ada buku dia mengatakan bahawasanya dia beri berperkara, iaitu dia kata iman dan juga adab. Bagaimana kukuhnya akidah kita kepada Allah, kita menerima hakikat bahawasanya itu semua kejadian Allah untuk kebaikan kita, dan juga adab. Adab itu bagaimana kita nak menguruskan keadaan yang berlaku sekarang ini. Bukan kita nak menuding jari, ataupun jauh sekali kita nak menyebarkan maklumat-maklumat yang palsu, yang merosakkan. Jadi itu kata Imam Syafi'i. Dan yang kedua, iman amal kita itu penting. Kalau kita seorang yang sibuk dengan amal ibadat kita, sibuk dengan urusan kita, maka kita tidak ada masa untuk berfikir tentang keadaan itu. Malah kita duduk di rumah dan melakukan kerja yang sesuai. Lepas tu dia kata juga ta'abudiyat tu maknanya beribadat kepada Allah. Lakukan sembahyang sunat banyak-banyak. Lepas tu buat amal-amal sunnah Nabi, seperti solat duha, tahajud, solat 5 waktu tepat pada waktu, bersama keluarga dan sebagainya. Itu adalah satu cara bagaimana kita nak melupakan keadaan itu dan mengawal keadaan. Kita ikut perintah kerajaan kita supaya kita dapat tenang. Ini sebenarnya untuk mengelakkan kita menjadi tekanan, stres. Macam mana pun kalau stres datang kepada kita, kita tidak boleh buat apa-apa. Kita terpaksalah hadapi. Okey. Para penonton yang saya hormati sekalian. Okey. Okey. Bagaimana kita nak mengenali dan juga nak menangani stres yang kita hadapi? Kadang-kadang kita stres kepada benda yang tak tentu pasal. Stres ini artinya tekanan perasaan akibat daripada pemikiran kita yang bercelaru, yang boleh berlaku disebabkan oleh sel-sel di dalam otak kita tidak lagi berfungsi seperti biasa. Okey. Yang kedua, kita kena kenal pasti apa punca stres. Apa dia punca dia? Kita jangan tak ada punca kita stres. Dan kita kena lihat apa dia kesan fizikal kepada kita dengan stres yang kita hadapi sekarang ni. Adakah kita stres atau tidak stres? Yang keempat, kita pula lihat kesan stres itu terhadap emosi kita. Apakah stres yang kita hadapi itu menjadikan kita murung, tak nak buat kerja, duduk rumah, tak nak keluar rumah, tak nak keluar daripada kawasan rumah pun, tak nak berbincang, tak nak bercakap. Itu dia kesan dia. Ada tak kita mengalami begitu? Seterusnya, yang kelima, apakah pendekatan proaktif dan reaktif terhadap stres yang kita hadapi ni? Maknanya kita jangan duduk diam-diam. Kita mesti ambil tindakan proaktif. Proaktif ni ke depan, reaktif ni semasa, supaya jangan kita duduk diam dengan stres kita. Umpamanya kita baca buku, belajar, buat kerja-kerja positif, supaya kita lupa terhadap keadaan yang menyebabkan kita stres. Yang keenam, dia kata kita menangani tahap stres kita. Kalau stres kita peringkat mild, secara mild. Kalau stres kita dah sampai ke peringkat middle, kita kena cari middle. Dan kalau stres kita dah mengalami peringkat tinggi, tuan-tuan kena jumpa pakar psikologi. Kerana mereka ada ilmu, mereka ada kemahiran bagaimana untuk menarik balik stres yang telah melekat dalam otak kita. Itu sangat sangat bahaya, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan jangan tengok stres itu satu penyakit yang biasa. Tidak. Itu adalah satu penyakit psikologi yang yang boleh memberi kita murung. Bila murung, kita tak nak bercakap dengan orang, tak nak menegur orang. Kadang-kadang kita pun tak nak buat kerja. Jadi sangat rugi kepada kita. Seterusnya, kita nak kena menilai apakah tindakan yang kita buat terhadap pengurusan stres kita. Tuan-tuan jangan biarkan kalau kita stres. Jangan biarkan. Berjumpa dengan orang, bercakap dengan orang. Tuan-tuan kena baca banyak buku tentang stres itu. Dan akhir sekali, bagaimana stres itu mungkin boleh berlaku di kalangan keluarga kita. Bagaimana kalau kita dalam keluarga, stres kita boleh mempengaruhi kehidupan kita. Kita sedikit lanjut berkenaan dengan stres ini.
Apa itu stres sebenarnya? Ya, kita kata stres, Allah saya stres lah, saya tak sihat lah, tekanan lah, nak minum tak boleh, nak makan tak boleh, stres lah. Okay, dari segi medical, sociological, definition, stres ini adalah tindak balas badan. Badan kita bertindak balas. Ia tidak seperti biasa terhadap sesuatu rangsangan yang menyebabkan boleh membawa bahaya kepada badan kita. Itu dari segi medical punya definitions. Ya, umpamanya boleh membawa kita bunuh diri, boleh membawa kita murung, itu dan sebagainya. Okey. Dan yang kedua, dari segi engineering pun ada juga. Rangsangan yang stres ialah tekanan dari luar. Tekanan dari luar, macam hari ini tekanan dari luar terhadap sesuatu struktur yang menghasilkan strain ataupun tegangan. Okey, dalam hari ini kalau kita tengok keadaan orang tak boleh berjalan, ya, jalan sunyi sepi, tujuannya memang untuk menahan pergerakan kita, tapi bagaimana kita tengok bila kita keluar tengok keadaan senyap-senyap sunyi, kita sudah mengalami tekanan, ya, apa nak buat, ya. Jadi oleh sebab itu, ya, dalam konteks perbincangan kita ni, kita nak tengok apa kita boleh buat, apa yang kita boleh lakukan dalam keadaan kita duduk di rumah dah masuk lebih 2 minggu dah, dan mungkin 2 minggu lagi, ya, sedangkan kita seorang yang educational enough, highly intellectual, ya, seorang penulis, ya, seorang yang rajin bekerja, seorang yang orang kata ketua employer yang hebat, ya, tapi kita kena duduk di rumah. Jadi insyaAllah kalau kita belajar sedikit tentang bagaimana untuk menguruskan stres kita tu, saya rasa kita boleh selesai masalah. Jadi kita tidaklah okey, kita lihat kepada punca-punca stres. Ya, hari ini secara umum dia kita lihat punca stres. Adakah stres yang berlaku hari ini menjadi punca kita atau sebagainya? Punca stres. Okay. Yang pertama dia kata ahli psikologi ni, dia kata stres yang dianggap survival. Apa maksud survival? Survival ni maksudnya boleh mengancam nyawa kalau berlaku. Boleh mati, boleh bunuh diri. Ramai orang stres bunuh diri. Padahal yang menyebabkan dia bunuh diri itu tak ada apa-apa. Dia seorang-seorang je rasa takut dan sebagainya. Ini yang kita nak elakkan ni. Okey? Ya. Disebabkan oleh nyawa atau kesihatan, ya. Yang kedua, survival stress ini boleh membawa kita kepada situasi tertekan ataupun dia kata under pressure. Ya. Setiap masa tekanan. Kadang-kadang kita balik rumah pun tengok rumah kita tak bersih pun kita stres. Ya, kita stres, tekanan. Ya, balik rumah isteri tak masak pun kita stres. Jangan. Kita masak je lah. Ya, kalau rumah berterabur, kita susun je lah. Stres kan? Pakailah teori Jepun tu 5S tu. Kita tenang insya-Allah. Kerana Allah Taala kata, ya, innallaha jamilun, Tuhan itu indah, yuhibbul jamal, itu bukan firman Allah, ya. Sesungguhnya Allah itu indah, dia suka keindahan. Keindahan itu sebenarnya melawan perasaan stres. Kerana perasaan stres ni hanya berwujud dalam, we cannot touch stress, but we feel the stress. Yeah, we cannot touch, even we cannot stress, but stress tetap ada dalam diri kita. What is actually stress? Yang ketiga, di bawah tajuk survivor ni, orang yang survivor stress ni sedang mengalami sesuatu kejadian yang tidak menyeronokkan. Dia panggil unpleasant event. Semua buat benda tak boleh. Survival lah tu. Ya, semua tak kena. Buat baik pun tak kena. Buat marah pun tak lagi. Ya. Orang bercakap pun tak boleh dengar, tak kena. Nasihat pun tak boleh dengar. Jadi inilah kita kena orang stres. Anda mengalami stres ni tak? Ya, okey. Dan yang keempat, di bawah tajuk survival stress ni, iaitu peristiwa yang mencabar, challenging event. Ya, oleh sebab itu, dalam keadaan-keadaan ini, bila kita berlaku stres, ya, satu kita kata
adrenaline punya yang ada, ya, akan dikeluarkan dalam badan kita, dan kita akan mengalami simptom di mana badan kita bersedia untuk marah, fight and fight, ya, fight or flight. Fight lawan atau flight. Flight ni tuan-tuan faham lah, terbang. Itu bahaya tuan-tuan. Itulah bahayanya stres. Tuan-tuan ada tak stres yang pertama ni? Yang kedua, stres yang kedua kata ahli psikologi, dia panggil stres yang menyebabkan apa tu? Internally dalaman generated stress. Stress yang dihasilkan oleh diri kita sendiri, internal. Stress yang exist in your mind, because of you, bukan kerana suasana. Kita sendiri dalaman. Walaupun dalam keadaan dunia okey pun, kita stres juga. Itu boleh tahan juga teruknya. Ya. Jadi stres ini, apakah berlaku stres dalaman ini? Stres dalaman ini berlaku disebabkan oleh kerisauan terhadap sesuatu keadaan yang di luar kawalan kita. Kita risau. Kita risau tentang anak kita duduk di luar negara. Kita risau tentang suami kita yang duduk di laut. Kita risau tentang apa tu orang kata makanan yang belum lagi dapat. Jadi apa juga yang menyebabkan kita risau, ini dia katakan internally generated stress. Stres dalaman. Okey. Kemudian seterusnya tuan-tuan, stres yang dalaman ini juga dikatakan pendekatan kehidupan antara tegang, tense, tergubur-gapah. Ini berlaku di kalangan orang-orang yang sentiasa tak tenang, gubur-gapah, ya. Bagi orang yang tenang tak ada masalah. Bagi dia dah besar masalah, ya. Anak lambat balik sekolah, dia dah stres lah, ya. Benda-benda kecil dia dah stres lah. Jadi ini dikatakan internally generated stress. Jadi stres yang berlaku yang kedua ini berlaku dalam kehidupan kita seharian. So bagaimana kita nak mengawal stres ini? Ya, umpamanya lambat beli baju raya pun stres. Orang lain semua dah beli kuih raya, kita tak beli lagi, stres. Ya, nak semayang, tak jumpa cari baju pun stres. Tak jumpa cari telefon pun stres. Apa sebab ni? Apa sebab ni? Jadi itu dia katakan stres dalaman. Jadi nanti kita cari bagaimana cara nak elakkan stresnya. Sebab itu kadang-kadang macam ni tuan-tuan, kita orang putih kata we McDonald je. McDonald buat tak tahu je. Akhirnya stres tu hilang sendiri. Sebab stres tu itu something inside yang dalam otak kita yang ganggu fikiran akibat daripada kita kata liquid, cairan dalam otak kita tu yang mungkin tidak stable. Ya, kalau saya salah boleh betulkan, ya. Dan yang ketiga, stres yang berlaku disebabkan oleh masalah hubungan, disebabkan tingkah laku kita sendiri. Kita orang yang jenis bengis, jenis kasar, jenis tak hormat orang, ya, jenis mudah marah orang, jadi itu membawakan kita stres. Itulah stres yang berlaku disebabkan dalaman kita sendiri. Jadi kita kena ubahlah. Kalau kita tengok keadaan kita tak berapa terima, kita terima. Kita try kena tukarkan daripada tak baik tu kepada baik. Kerana yang tak baik tu, kalau kita tukar kepada baik, kemungkinan di luar sana, di balik pintu sana, sudah ada kebaikan yang menunggu kita. Cuma kita sabar saja. Sebab hanya itu dari Allah SWT. Okey? Okey. Stres yang ketiga, stres yang ketiga, dia katakan environmental and job stress. Persekitaran yang berlaku disebabkan kehilangan pekerjaan. Okey, sayang ambil air. Okey. Terima kasih. Saya ada pembantu siapkan air saya ni. Terima kasih. Ya. Okey. Okey. Stres persekitaran, environmental and job stress. Hari ni ramai orang stres kerana hilang kerja. Kerajaan bagi duit bantu kita. Ya. Bantu kita sampai 1,000 lebih, sampai 500 lebih dia bagi, bantu kita. Sebab kerajaan tahu ini akan berlaku. Ya. Kalau tak ada duit, macam ni kita nak makan? Kita bersyukur pada Allah. Kita dapat ihsan daripada kerajaan banyak pada kita. Kita bersyukur pada Allah. Kerana siapa kata tu? Nabi kata ke siapa kata? Malam yashkur.
Tuhan kata dalam hadis kursi, malam yaskur ala ni'mai walam yaqdi bi qada'i. Sesiapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang aku, dengan bala yang aku beri ni, walam yaqdi bi qada'i, dan tidak boleh menerima qada aku, ya, falyatlub rabban siwaya, please find another god, carilah Tuhan lain, ya, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan lain dan keluarlah daripada langitku. Itu Tuhan kata. Kalau dah tak puas hati, cari langit baru, cari dunia baru keluar. Bolehkah kita keluar? Okey. Okey. Stres yang disebabkan oleh job, hilang pekerjaan ini disebabkan oleh persekitaran tempat tinggal, tempat kerja, ataupun disebabkan oleh wabak penyakit yang berlaku secara berleluasa, disebabkan oleh crowding, kesesakan tempat kerja, disebabkan oleh orang kata berselerak, ya, tempat kerja, disebabkan oleh pencemaran dan pollution dan sebagainya, disebabkan oleh kekotoran, tidak kemas, untidiness atau other distraction. Ini semuanya stres yang berlaku disebabkan oleh persekitaran. Jadi ini semua ni kita boleh elakkan. Kalau kata David Kotler tadi, bagaimana ini yang dikatakan vulnerabilities ini kita nak tukar kepada opportunities. Jadi jangan kita diamkan dia, ditukarkan dia kepada peluang. Bagaimana peluang itu kita nak ambil, nak tukarkan, kerana Tuhan dah kata kalau kita tak suka pada satu keadaan tu, mungkin keadaan itu lebih baik bagi kita. Itu dalam ayat, dalam Al-Quran tu ada kata, kalau tak suka kepada situasi, keadaan dan sebagainya, kita sabar, kerana Allah akan ganti kita yang lebih baik selepas tu bila kita bersabar. Itu lebihnya orang bersabar, ya. Okey, yang keempat. Yang keempat ini dia katakan fatigues and overwork. Ini mungkin tidak ada kaitan sangatlah dengan keadaan kita. Okay, fatigues and overwork ini, fatigue ni stres yang terbina dalam jangka masa yang panjang. Apabila kita try too much into little time, ataupun buat kerja last minute, atau tidak menggunakan strategi perancangan masa depan dengan berkesan. Ini silap siapa? Ini silap kita. Kita tidak merancang. Kata pakar keusahawanan, orang yang tidak merancang sebenarnya orang yang bersedia untuk gagal. Ya, orang yang tidak merancang adalah sebenarnya orang yang bersedia untuk kegagalan. Okey. Oleh sebab itu, stres secara umum berlaku apabila setiap orang yang hidup akan mengalami stres, ya, kerana perkara biasa yang berlaku dalam kehidupan ini adalah dikatakan common denominator of life. Ya, kita perlukan stres. Tanpa stres, kehidupan kita kurang menarik dan tidak mencabar. Okey, tuan-tuan dan puan, setakat inilah dulu tentang pengenalan stres, dan insya-Allah saya akan sambung lagi tentang stres-stres yang berikutnya, yang bagaimana kita hadapi, antaranya dua jenis stres, okay, dan waspada dengan stres, dan bagaimana tindakan psikologi yang kita boleh buat dengan stres, ya. Dan ini saya rasa tuan-tuan boleh buat, dan bagaimana amaran-amaran yang berlaku kepada orang-orang yang mengalami stres, ya, dan short term psychological symptom, kalau kita nak kenal kita ni stres atau tidak, ya, dan ada short term punya tanda, ada long term punya tanda, ada internal system and long term punya stres juga ada. Jadi insya-Allah kalau saya ada masa, lepas tu kita akan bincang sikitlah berkenaan stres, ya. Okay. Jadi sekian sajalah untuk pagi ini. Semoga tuan-tuan mendapat sedikit pengajaran daripada keadaan sini, daripada keadaan yang berlaku hari ini. Stay at home, ya. Buatlah kerja rumah, ya, yang saya katakan tadi, bersih tandas, hilang stres kita, ya. Kemaskan buku-buku, rak-rak tu berabuk, stres kita akan hilang, ya. Masaklah sedap-sedap, stres kita akan hilang. Tanam pokok bunga. Saya pernah, rumah saya ni penuh dengan bunga. Sebab bila saya keluar daripada rumah setiap pagi, pukul 6 pagi saya sudah keluar rumah, lepas subuh pukul 6.30, pukul 7 saya tengok bunga, hilang stres. Tengok rumput rampai di sekitar rumah saya dah tersusun, hilang stres. Ya, tengok pula pakaian berlipat, hilang stres. Ya, lepas tu ingat pula nak bersiaran pasal Nahwu Saraf, lagi hilang stres. Lepas tu tengok pula tuan-tuan dan perempuan like banyak-banyak, hilang stres.
share banyak-banyak, hilang stres. Oleh sebab itu tuan-tuan puan, stres ini jangan dicari. Walaupun dia datang kepada kita jangan cari stres. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.